Minggu lepas, aku ada buat Mualia Ultra punya simulasi. Dari panjat gunung, redah ladang, jumpa sungai, redah balik sungai, jumpa balik ladang. Memang mencabar. Tapi, itulah seronok. Sebab apa? Korang kena tengok. Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ni kita ada simulasi orientasi Gunung Liang bersama kawan-kawan. Kita ada dekat Institut Tanah Ukur apa ni? Institut So ni kita punya target time 13 jam COT. Elevation gain 2729 targeted. Kita ada macam kat situ. Kita tak ikut pace dia. Dia hari ni dia akan ikut pace kita. Banyak gila punya stop. Macam biasa, kita susun dulu ration sebab ni self-support punya simulasi. Jadi kita kena bawa apalah yang patut sebelum kita naik. Dari sini ke Lubuk Hantu, satu water point 10 kilo dari sini. Lepas tu naik atas ke 7E, 1000 EG dah tu. Ada last water point 900 lagi, 900 EG lagi ke Pit Liang. So 7E ke Pit Liang tu critical lah. Korang kena bawa 3 flash kat situ. Standby. Dari sini boleh bawa 2 je. Kita satu flash. Dua flash. 3 plus. Ni sebut KL ni. 25 tengah. Jangan cari tak subuh. Okay. Sekarang pukul 6. Kita dah nak start our first KM menuju first stop Gunung Liang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. So simulasi kali ni disertai oleh 11 orang. Diketuai oleh Mada Kak Zati dan MGP kita 1J. Dia akan sweep dari belakang. So line up hari ni seram-seram juga ya. So 1 kilo pertama dia bagi ladang sawit. So KM ke 2.7 kita dah masuk kawasan kampungan. Rindunya bau. Biasanya bau kampung pagi-pagi. So sekarang 3.3 kita dekat kaki Gunung Liang. Ada 11 km 1800 meter elevasi. So kita sampai ke puncak. Dia bagi route untuk berlari dulu, sepan dekat badan. Lepas 3.5 barulah dia bagi pacak. So permulaan tadi dia bagi gravel untuk 2 km pertama. Lepas tu sekarang kita lari dekat road. Cuma tak pasti berapa lama dekat road. Sekarang pun dah pukul 6.30. Cuaca dah agak cerah. Let's go. So kita kat sini.
Oh, Ya. Tak perlu pun. Dah menang. Ni surau dia ni. Banyak juga root dia baginya. 7 kilo. Oh, 7 kilo tu Tadi 2 kilo starting gravel. Main ladang sikit kelapa sawit. Oh. Air tajun. Dekat sini bagusnya sebab kita ada tempat untuk kita boleh solat. Jadi sebelum kita mula, kita boleh solat dulu. Mai. Okey, yang ni kita dah nak masuk trailhead dia. Tapi tengoklah tepi tu. Wih, cantik weh. Rasa nak terjun dulu. Tapi itu nantilah. Hehe. So sekarang kita dah start mendaki dekat kilo yang ke-7. Adil Adam tengah berentak lo. Semua tengah nak cari segmen. So ni segmen kita. Segmen yang keempat. Climb 1600 untuk 8.35 km. Kita dah start masuk hutan. Sekarang time to hiking. Tak ide. Kuatnya bau lumpur. Ni yang buatkan slow ni. Yo. Macam mana? Tak nak naik. Yang ni segmen separa pacak 22% sampai 26%. So kita layan je sebelum kita jumpa the last 1000 meter. That one lebih daripada 30 rasa. So simpang Behrang. Kita dah kat sini. Dekat sekejap, kilo apa ni ya? Okay, kilo 11. Cuma mana simpang ni yang aku tak tahu. Yang jihad. Let's go. Kat sini korang kena bawa lak lebih daripada 3mm lah. Aku dapat aku lah. Sebab punya denai banyak lecak-lecak sikit.
So mungkin ni lah kot camp 7E Lubuk hantu. Oh ni lubuk hantu Okay. So lepas beberapa minit pendakian akan ada tempat lepak kat situ. Tempat rehat lah. So untuk yang penat boleh rehat dulu kat situ, santai-santai, minum air, top up. Lepas tu baru shoot balik liang. Terbaik. Kita jalan terus dari camp Lubuk Hantu ke camp 7E. Climb tak tinggi sangat waktu ni, tapi dah rasa tegang dekat kaki sebabkan keadaan tanah yang baru lepas hujan semalam. Jadi banyak jugalah guna tenaga berlebihan. Aku ni. Oh ni. Kita dah dekat Telefon. 15 km. Sekarang elevation gain 1371. So kita ada lagi 2 km sebelum ke puncak liang dengan ketinggian 569. Masih santai. Kita rehat jap. Pecak tak habis ni. 2 km 500. Okey lah. Jarang dia berehat dok. Jarang. Yang gaya lah keadaan tracknya. Kalau semalam hujan, so ya, tak terlalu lumpur. Tapi kalau laut kau rendah bawah 3 mm memang makan tenaga sikit. Yap, selepas 1400 cg kita bertemu dengan Aiman di camp 7E. Camp 7E bro. No, water point. Oh sana water point Baik, Logi tak lagi. asal? Jauh. Aku nak pergi water point. Oh. Okay. Kita dah sampai dekat water point Gunung Liang dekat 7E sebelum kita attack summit sini. So aku nak letak air, aku nak jatuh. Isi air dulu. Air pun sudah habis. Tak sampai dah. Tak sampai liang. Kita jangan conserve energy banyak sangat kat sini. So far okay. Track dia walaupun semalam cuaca hujan, tapi track dia tak punishable lah. Okay, it's nice. And cantik juga dia punya, you know, mosi dia lah. Layan-layan lantai. Aku lagi 180 kg. Lagi satu camp. Yang lain semua kat belakang lagi. Yang santai-santai. Aku just nak training vertical je. Sebab dekat sini vertical dia agak best. 1.8 around 500 EG. Okay lah. Best lah untuk training vertical. Let's go. Dah biasa. Bila dah nak sampai puncak, dia belanja pula kita dengan Mossy Forest. Memang cantik weh. Macam dekat alam lain.
sikit lagi. Kita nak sampai ke Liang East. Dah banyak emosi dah aku rekod. Bagus. Mantap. Baik cantik ni. Alhamdulillah. Bagi je video tu nanti edit start gitu. Nanti tu dia. Kau mana kat belakang? Ya. Ni yang ada. Apa ni? Konjek Ha. Kau makan Kopi baru makan. Kopi apa? Saigon. Saigon. Oh. Vietnam. Vietnam. Vietnam kopi. Mana Adil? Okay, dah lama dah tunggu. Dah sejuk ni. Sakit belakang ni buat apa? Tu kan. Ha. Tak buat apa tu. Nak jadi hero Bukan nak jadi bawa. aku. Aku macam ingatkan simple sekali apa. Satu Liar point. ni. Simpan. Di sana. Okay. Tiger. Gigi ni. Tiger. Oh, ini betul naga ni. Ni kita belakang jauh Ini belakang jauh. Ni tip dia. Ini yang sungai nanti kita lompat dia nanti. Yang Cina tu. Tiger. Dah rasa. Jom. Kita ada misi ni. Dia dah segar dah tu. Dia tinggal. Oi, ringgo oi. Dia dah tinggal ringgo. Habis dia kalau ringgo dah gerak. Habis lah. Kau siapa you? Ibu parking ke lah. Tiga. Tiga tempat dia. 302. Alright, Tiga tempat semua dah dia. top up ration. Kita akan turun diam. And then Jangan kita semua dah pegang. kita akan sambung lagi 20 km untuk siapkan kita punya Tak, dia downhill tu 7 kilo tu kat mana downhill dia? Jadi jalan simulation hari ni. tu jalan tak. Semua dah ready untuk downhill. Bagi saya bukit lain dia. Nanti aku carikan bukit untuk kau seorang. Dia juga. Muka-muka nak kena buat segmen ni. Juga apa Dia lagi ni. Ramel tu ada buat. Oh, Mamel dia tu mesti. Downhill wet trail. Main hujan. Alhamdulillah kita dah habis segmen kita yang sekarang kita dekat camp hantu apa aku tak ingat nama camp ni tapi dah ada segmen downhill. Kita ada sikit lagi segmen downhill. Sangat laju downhill dengan orang gila-gila di Malaysia hari ni. So kita akan sambung another lagi 30 km. Sekarang dah aktiviti kita dah 8 jam naik turun yang ni. Okay, so see you guys. Bye. Penuh. So kita dah keluar daripada hutan ni after 28 km dan 2140 lebih meter elevation. Yay! Sampai Man. Man, jom saya aiskrim. Saya aiskrim. Allah. Jauh dah. Semua dah turun. Semua dah turun. Belum. Kau seorang ni? Dengan Zati dengan Last stretch dia bagi sawit lah. Memang best. Tapi aku dah penat. Malas nak lari. So kita jalan je lah. Tu Aiman.
Iman tengah training debut. Aku lantai je. Gigi pun rasa jauh kan. Okay. It's back to our first stop. Oh, Aman, go. Alhamdulillah dah dapat kembali tamatkan simulasi kita tanpa sembarang injury. Semoga untuk the next simulasi kita dapat bertemu lagi. Oi, Baiklah. Alhamdulillah. Baiklah. Uish. Ha? Dah ni syok. Aku kaki okey tapi mental aku tak okey. Dah, Tak.